telah bagi yang more than dia pernah bagi kepada sesiapa. Jadi dekat situ kan, bila kita terlampau hidup dalam karakter tu, saya tak bercakap dengan Syuk selama setahun untuk cerita. Saya tak bercakap dengan dia dan kami ada kind of fight actually selama setahun untuk menjayakan filem ni, because saya tak tahu apa dalam hati dia, saya tak tahu apa dalam otak dia, sebab kita terlampau hidup dalam that character. Sebab dia adik saya, so bila buat something macam tu, saya ada rasa deep. Tak tahulah, mungkin tu method saya berlakon ataupun method dia berlakon, tetapi benda tu effect our punya relationship ni. Nasib baiklah kita baik. During shooting ke training? During the shoot, dan sampai habis shoot we Mana setahun sampai lepas habis shoot tak bercakap lah. So, kita boleh cakap baru raya ni. Baru cakap, okay, apa yang spark orang untuk baik semula? Aku rindu adik aku lah. So Syahnas yang contact shot lah. Dua-dua lah. It's a lot of things. Yeah. Because maybe too much in the character. Tapi Syahnas dia pujuk dia untuk berlakon kan? Yeah. No. It's not because of ni tau, korang kena faham situation ni. Ni situation bukan soal ni in terms of deep bila kita terlampau character. Ini bukan soal macam aku tak suka kau tak suka aku. Ini bukan soal tu. Ini soal bila terlampau in the characters. Macam distance. The distance tu is there. So, membuatkan ada sedikit koyak tu. Tapi alhamdulillah we managed to get it done, and itulah yang korang tengok dekat luar tu. Syahnas puas hati tak dengan apa yang dipaparkan? Saya puas hati. Saya jujurnya saya puas hati sebab saya tak tengok. Ni first time saya tengok. Saya dubbing few scene. Tapi bila dia orang cakap, nak tengok full lah. Apa cerita? Aku tak nak tengok sebab aku nak save it today. And today bila aku nak duduk, sebab aku nak duduk sebelah Syuk. That's the thing. Sebab aku nak duduk sebelah dia. Sebab at first macam mana yang cakap ni? Of course aku yakin yang Syuk boleh give the best. Which is dia bagi more than best. Bila dia bagi more than best, it affect me as a brother. Kan ada bengang tak dengan pengarah? Nak apa lagi? Saya gaduh dengan pengarah saya hari-hari. Saya gaduh dengan pengarah saya almost every fucking day. Every day. Saya akan persoalkan semua. Sebab director saya seorang perfectionist. Jadi saya pula seorang yang saya nak lawan dengan dia. Bukan saya macam mana, bukan create scene, tapi dia nak perfect, saya nak perfect daripada saya punya pemahaman. Bila you bagi I that character, let me build the character. You can write the character, but aku yang kena hidupkan character. I will question you why. If you can answer my question, definitely I will definitely ikut lah. Which is selalunya dia berjaya jawab sebab dia bagi sakit hati lah kan. So bila kat situ, tapi when it comes to fighting, choreographing and all, sebab we need to do more. Sebulan ni dia kata babak yang terakhir untuk fight. Masa tu rasa macam mana Syahnas? Perit lah. Sebenarnya apa yang korang nampak tu, walaupun fight tu 30 saat 6 minit, dia punya perit tu hanya kita je tahu. Yang macam mana nak cakap, boleh duduk, kita orang shoot balik pagi, yang memang non-stop punya shoot fight ni daripada pukul 6 kalau time kita masuk, pukul 7:30 tu kita roll fighting. Fight sampai pukul 4-5 pagi, 6 pagi, matahari naik, baru kita beres. That is the time yang aku boleh cakap dengan kau, dia punya penat tu Tuhan dia tahu. Sebab tu aku cakap dekat Syuk, cakap Mat, kau tahu tak Mat, penat kita ni tengah duduk ni, sandar dua ekor ni, dia belakang, saya belakang sini, darah-darah ni peluh gila babi ni. Mat, kau tahu tak Mat, dekat seat tu nanti bila kita tengok premier dia sejuk, dia lembut. Sekarang ni kau tengok susah dia macam ni, dia kata dia Mat, aku nak duduk sebelah, dan hari ni dia duduk sebelah. Saya nak kekalkan mental tu supaya boleh terus shooting berian tu. Sebab saya bila saya shoot, saya nak habiskan. No matter what, saya nak habiskan. Kalau saya injured sekalipun, saya tetap akan buat. Which is, kalau nak cerita injuries
Setiap pelakon yang korang tengok yang lawan tu, setiap seorang semua ada injuries. Tapi we don't talk about our injuries. Sebab apa? Kita tak mau cerita flaws yang kita tahan sakit macam mana. Tetapi apa yang korang tengok hari ni injuries yang ya Allah, sepuluhan je tahu sakit dia tu macam mana. Tapi happy, alhamdulillah miskin sebab to make it happen. Aku tak tahu nak cakap dekat hampa, tapi aku just harap kau suka je film, because a lot of blood and sweat along the way untuk hasilkan ini. Itu je. Cederaan paling teruk Tak boleh cerita. tak experience. Tapi dah kejap tu adakah melibatkan kepala lebam atau tidak sampai kena ada Tak ada, cahaya? tak mau cerita pasal benda tu. You can carry on. Shanas, balik pada tadi yang cakap yang menjiwai watak sampai almost tahun tidak bertegur siapa. Sekadar tidak bertegur siapa ke atau ada juga pembalahan ke atau memang tak ada jumpa? Takat tu je. Tapi macam mana you maintain professionalism dekat set during shooting tu? No. It's towards the everything. It's actually a build up on the character. Kau jangan salah faham yang aku ni bergaduh dengan dia, tak tau. It's not that issue tau. It's about when we are in the character itself. Tak nak terlalu mesra aku rasa. No. Dia it's a natural character. Natural character yang kita terbuild. The feeling terbawa, and benda tu menjadikan satu benda yang macam the distance that is actually been made by the characters. Benda tu membantu karakter korang dua dalam mewujudkan krisis korang. The crisis tu, I don't know, tak tahulah, itu korang for you to judge, not for me to tell. Shanas, chemistry dengan Syafiq pula macam mana Shanas? Nampak macam sangat selasi juga. Saya memang, of course, macam saya cakap, dia orang dua ni adalah adik saya walaupun di luar sekalipun. Jadi saya tak perlu untuk mencari chemistry untuk mereka dulu. Sebab Syafiq macam mana sekalipun saya tetap ada belakang dia. Ni Syafiq Kyle saya bukan cakap nama dia Arif tadi tu. Syuk pun sama, kalau dia susah saya tetap ada belakang dia. Jadi saya tak perlukan lakonan untuk benda tu, untuk carry chemistry antara dia orang. Jadi semula jadi, sebab kalau kau tengok macam mana pun saya still akan protect. Tapi Shanas, Abi cakap kata cerita ni memang dibuat untuk Shanas dan juga Syafiq. Kalau tak ada Syafiq, tak ada Shanas, tak ada berat benda. Betul. So apa komen? Memang betul, masa dia tengah develop cerita ni was like bulan Julai last year. So was like apa 2023 kan? 2023. Masa tu saya baru habis shoot apa, saya tak ingat dah. Tapi masa tu saya baru habis uji. Dan saya discuss dengan Abi kata I'm developing this one. And when I write this, I'm writing on you. I'm writing on you and I'm writing on Arif. I mean Syafiqah. So macam, would you love to come on board with me? He said that. You sure Abi, bila you nak shoot? I don't know but I really want you guys to be ini. And then cakap, okay, Syafiq agree ke? Syafiq agree bila kau agree. So macam, okay, let's do this. Cakap, that's why macam situlah habis start tulis. Bila dia start tulis, dia start propose, and then baru start pada koreograf masuk sekali. Koreograf, Defenders was the first yang ada sekali. Abi, Defenders, timbulnya Arif dulu, baru gas. So dekat situ dah kita build and hasilkan semua. Shanas semua stunt sendiri tak ada body double. Ada. Semua kebanyakannya fighting 100% saya buat sendiri. Shanas, semua ni jantan cara macam sini. Testosteron kat set tu mesti tinggi ketika berlakon. Dan kalau kita tengok kat sini, aksi sini pun kita nampak dia tense tu ada. Ya. Tapi masa berlakon tu, testosteron tu macam mana nak kawal? Ada ke konflik ketika berlakon sikit-sikit? Terlepas tumbuk, terlepas cakap. Ketika berlakon kau tak tahu. Kita orang bukannya seorang yang famous ataupun profesional. Tetapi apa yang kita ada dekat situ adalah kita ada semangat. Bila kita ada semangat dan kita ada latihan yang cukup, damage yang kita akan lakukan kepada orang bila kita tersilap dia akan sangat minimum. Tapi bila kita tak ada practice, kita tak ada rehearsal, kita akan damagekan orang tu. Sebab apa? Walau macam mana sekalipun, kalau kau terlepas tumpukan sekalipun,
kau tetap tak boleh makan dia dengan impact yang kuat. Tapi kalau kau tumbuk dengan impact yang kuat, maknanya kau tak cukup rest, kau tak cukup latihan, and you're not good enough. Tapi di sini apa yang saya boleh cakap, kita praktis sampai kita profesional dalam menghasilkan fighting culture. Kalau nak cakap pasal testosterone too much ke dekat set, ya, it's all guys kan, semua lelaki. And boleh cakap memang fighting kita memang contact, memang kena touching, and there is impact. So we take it like a man. Everyone on set take it like a man. Sebab kita dah praktis benda tu. So when kita absorb the impact pun kita still absorb. Tetapi kita tak dapat sakit, tapi kita dapat effect dari kita tu. Apa yang kau nampak tumbuk apa semua, there is contact. To tell you the truth, there is contact. Tetapi with zero power inside. So dia ibarat macam kita hampa. Antara cerita ni dengan Polisibo, mana kereta mana yang paling susah nak keluar? Saya tak boleh compare dua-dua filem itu director yang sama. Jadi bagi saya, kita kena respect filem yang baru dan filem yang lama kita perlu jadikan sebagai benchmark. Bila filem baru keluar, kalau filem tu hebat, kita jadikan filem tu sebagai benchmark supaya industri kita boleh maju. Jangan kalau kita masih nak kembali dan compare, tak, industri kita boleh maju. And yang paling penting sekali, saya mengharapkan satu je daripada FPL, Finas. Untuk kita terbitkan sesuatu filem tu, saya mengharapkan ada lembaga penapisan dari segi kualiti. Sebab apa? Kalau kita nak menghasilkan filem yang bagus, tiba-tiba keluar filem yang you understand, yang cuba mendapatkan namun semata-mata untuk bajet maybe 500,000 untuk buat filem, you can buat filem 300, 400, 500,000 you boleh buat filem, tetapi semata-mata untuk apa? Tetapi benda-benda macam tu yang akan jeopardiskan kepercayaan penonton kepada filem. Itu je yang saya mengharapkan. Saya tak mengatakan filem ni ataupun filem-filem sebelum ni yang saya berlakon tu hebat tak, tetapi kita perlu ada bar yang kita perlu set supaya industri kita boleh berkembang dan maju ke depan dan ke depan, bukan ke reverse. Itu je. Okey, mungkin boleh kongsi sikit pasal yang you cakap tak raya. Oh ya, okey. Saya memang tak